Hai, nama saya Nina. Saya bekerja sebagai seorang financial advisor. Saya punya orang ni tak suka duduk rumah je. Jadi kalau saya ada masa lapang, saya suka buat kerja part time. Saya kerja part time sebagai hantar makanan dekat rumah-rumah orang. Lagipun sebagai financial advisor, kita orang tak selalu dapat klien, dapat close deals. Jadi kerja part time is the best way for me to macam earn extra income lah. Nina. You baru menang tu MDRT kan? Congratulations I sampai sekarang tak dapat menang tu award. Tak apa, just try again je. Confirm boleh. You ni memang baik lah Nina. You nak pergi mana ni? Balik. Balik? Maksudnya balik? Naik motor? Tu. Oh. Baik-baik tau. Ni baru hujan, road masih basah ni. Ya. Habis, you balik macam mana? I ambil public lah. Oh, I masih tak ada kenderaan. Okay lah, I see you next time. okay. Alright. Bye-bye. Nina. Yes. Before I forget, actually besok I flying off. You busy tak besok? Besok ada apa Okay, sebab besok I ada kawan ni lah nak jumpa I pasal insurance plans dia. Tapi I busy sangat. So why not you take him? Nak? Boleh? Boleh. Alright, I pass you his contact. Okay. Okay. Sekejap I send you kat WhatsApp. Okay. Nama dia Aiman. Aiman. Okay, dapat? Dapat? Okay. Alright, okay. Hope you get the deal. Okay, bye. See you. Bye. Oh, ya. Saya masih ingat lagi rezeki saya. Saya menang award MDRT. MDRT ni boleh dikatakan prestigious award lah untuk FA atau financial advisor. Tapi tak tahu pula kemenangan ni boleh jadi satu musibah gitu. Inilah cerita saya. Zack suruh teks kawan dia Malam ni nak jumpa. Okay, can. Malam-malam dia suruh jumpa kat tempat gini. Mana budak ni? Malam-malam suruh jumpa kat tempat gini. Pelik ah. Tu dia. Aiman Yes, Nina. Yes. Kawan Zack. Uh-uh. Thank you so much datang. Ni Zack tiba-tiba kata apa dia busy lah apalah. Thank you so much tau. Of course. Ni I want to ask actually. I go straight to the point. Okay, I know nothing about insurance, but the thing is I sekarang ni ada health problems. And I heard orang kata kalau ada health problem susah nak dapat insurance. Is that true? Is that true? Memang susah sikit lah, but kita boleh try. Okay, you run through me je lah. Okay, can. Okay, so insurance kan ada 4 kind. Jadi saya share lah insurance package yang kita orang ada. Then saya advise dia accordingly which package yang best suits dia. The meeting starting tu okay, semua normal je. But then dia start jadi macam pelik gitu. Okay,
So, tu je lah. Harap you faham lah apa I cakap tadi. You okay nak proceed? Saya nak tanya benda sikit lah. Apa dia? Nama you Nina kan? Nina. Nina tu nama pendek atau nama penuh? Nama pendek asal Apa nama penuh you? Nama penuh I Nur Ainina. Nur Ainina. Habis nama mak you? You nak tahu nama mak I buat apa? Oh. Kenapa? Muka you macam familiar tu. Mana tahu kita punya mak kenal each other ke apa. So, apa nama mak you? Nama mak I Halimah. Nur Ainina binti Halimah. Apa? Tak apa. Aku tanya sikit. Kau boleh tolong aku tak? Tolong apa? Kau janji untuk tolong aku? Boleh lah, nak apa? Kau terima tak untuk tolong aku? Terima apa? Itu bukan apa aku tanya. Aku tanya simple je. Kau terima ke tak? Ya, I terima. Aku balik dulu ya. Habis insurans tadi? Macam mana? Kau jangan risaulah. Nanti balik aku fikirkan. Lepas tu, dia tinggalkan saya macam gitu je. Saya pun terpinga-pinga lah. Apa yang dia tiba-tiba jalan Tapi apa yang buat saya lagi confused is bila dia tiba-tiba tanya siapa nama mak saya. Yelah, siapa tanya soalan macam itu sih? Selepas jumpa klien tu, hati saya selalu macam tak sedap. Saya try not to think about it too much. Tapi otak saya asyik terfikir-fikir je pasal dia. Kau terima tak? Tolong aku. Kau terima tak? Kenapa? Kau terima soalan aku? Kau terima tak? Kau terima tak? Kau terima tak? Kau terima. Terima. Oi. You okey tak? Okey. You macam termenung je. Tak ada apa-apa. I okey je. Okey tu hari you jumpa Aiman tu okey? Dapat close? Okey je. Tapi tak close. Tak close? Why sih? Tak tahulah dia. So I fikir You macam ni you kenal tu Aiman Aiman? Oh, dia actually DM I kat Instagram. Lepas tu dia tanya I lah pasal insurans semua. Habis nak jumpa I, lepas tu I cakap yang I bilang you tu, yang I kan busy kan. I cakap I tak boleh make it lah. So, and lagi-lagi you baru mana MDIT. So why not I kasih dia kat you lah. Yalah. Tapi kira you you tak kenal dia personally lah. Tak. Why? Tak apa kan, tak apa. Bila you jumpa dia ada sentuh you ke? Dia sentuh you? Tapi You nak I call polis tak? tak payah. It's okay. Kurang ajar apa ni lelaki. You sure you okay? I okay, I I boleh okay. call polis tau. Tak apa. Okay, you tak close deal dengan dia kan? Okay, you kasih I dia punya detail semua and everything. Apa-apa dia bilang you kasih I settlekan. Okay? Okay. Ajar betul lah. Nanti Papa I berbual dengan dia. Okay, you nak balik Nak balik ni. Okay. Ride safe Okay. I'll see you next time. Okay? Bye. Take care tau. I will. Thank Alright, you. bye. Bye. Saya masih ingat lagi, malam tu saya buat food delivery untuk distract diri saya. Dari stres pasal benda merepek, lebih baik saya buat duit kan. Dan di sinilah bila semuanya bermula. Okay. Okay lah. Next address tak jauh sangat. Asal motor macam rosak ni? Asal throttle masih tak gerak
Ish. Mengarut ah. Tak boleh on pula. Orang nak kerja. Motor breakdown pula. Boleh buat apa? Ni boleh buka. Aku buka ni pun bukannya tahu nak buat apa Okay, kita try Aduh, panas. Okay. Kita try lagi. Please. Bismillah. Lampu boleh on lah. Boleh start dah. Aku dah boleh jadi mekanik lah macam gini. Okay. Buka pula. Letak sini je lah. Okey. Lamanya lift. Siapa tu? Siapa tu? Jangan main-main lah. Siapa tu? Siapa tu?
benda tu? Selepas kejadian ni, saya cuba balik dan berehat. Tapi sejujurnya, saya rasa takut sebab saya seorang dekat rumah. Jadi saya keluar pergi jogging untuk tunggu mak saya balik. Sebab kebetulan pula mak saya malam tu kerja night shift. Apa tu aku nampak tadi? Zack, 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 Zack. Zack! 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 Nina! You buat apa kat situ? Zack! Zack! Tolong I! Tunggu, tunggu! Tunggu! Kadang-kadang kita semua terfikir, siapa yang nak aniaya kita sampai sanggup gunakan sihir. Kisah saya ni tersebar dekat tempat kerja saya dan ada yang memberitahu saya orang yang paling rapat dengan saya ada rasa cemburu dan dengki atas kejayaan saya. Jadi, advice saya, kalau kita ada satu kejayaan, janganlah menunjuk sangat sebab kita tak tahu siapa yang dengar dan memperhatikan. Kadang-kadang yang paling rapat itulah yang paling bahaya.